Ini pengundi-pengundi Melayu sebenarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk memilih calon selain daripada calon PAP sebagai pemimpin-pemimpin Melayu yang akan dapat menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang Melayu masyarakat kita. Terlalu banyak kita dengar di luar sana di mana suara-suara dari masyarakat bahawa pemimpin-pemimpin Melayu PAP ini tidak sebenarnya mencerminkan kehendak dan apa yang mau diutarakan oleh orang-orang Melayu. Isu-isu Melayu sering diketepikan. Sejak 2011 apabila Faizal Manap putih cenderung Melayu pembangkang yang pertama yang dapat ke parlimen, kita dapat lihat bahawa kesan daripada seorang pemimpin alternatif Melayu daripada pembangkang sangat besar. Ingat seorang yang calon itu seorang MP Melayu bukan PAP, akhirnya alhamdulillah kita telah dapat berubah polisi terhadap tudung. Dan yang sering menyuarakan ialah Faizal Manap. Kita cuba gambarkan suasana di mana lebih ramai, bukan satu orang saja, 2, 3, 4, 5 calon MP Melayu pembangkang yang dapat menyuarakan lebih lagi. InsyaAllah lebih banyak lagi isu-isu Melayu akan dapat diselesaikan kerana ini akan menyebabkan PAP terpaksa berdepan dengan isu ini dan membuat perubahan-perubahan yang tertentu. Jadi jangan lupa bila undi itu fikir tentang kepentingan masyarakat kita yang kita boleh peroleh dengan seorang MP pembangkang Melayu. Terima kasih.